Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahzah binti Sherman dari S3 Channel, dari Sekolah Untuk Dunia. Episod kali ini adalah bersempena Majlis Watikah Pelantikan Barisan Kepimpinan Murid tahun 2026 Anjuran Badan Disiplin SK Servisria 3. Majlis ini diadakan bagi memberi pengiktirafan kepada pemimpin muda sekolah yang terdiri daripada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pengawas bestari, pengawas pakan sebaya, pengawas BOS, ketua kelas dan penolong ketua kelas. Untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan Nur Zara. Silakan. Saya kini berada di Dewan Seri Cemerlang untuk lintas langsung upacara penyampaian watikah yang akan disempurnakan oleh Guru Besar SK Servisria 3 Tuan Haji Fadariza bin Muhammad Farid. Teruskan bersama kami. Tenaga dan sokongan ke arah meningkatkan dan memberi contoh yang terbaik kepada rakan-rakan yang lain. yang ada karamah dan insaniah, dan cikgu ada kesaktian. Berjanji dan bernikah akan menjalankan tugas dengan jujur dan amanah. Puan Maharani binti Ibrahim. Cikgu, apakah ciri pemimpin menurut pandangan cikgu? Menurut pandangan cikgu, ciri pemimpin yang baik ialah yang pertama, anak-anak pengawas semua mestilah berdisiplin. Yang mana berdisiplin meliputi disiplin diri, disiplin ketika berada di sekolah, begitu juga di rumah. Selain daripada itu, murid-murid yang dilantik sebagai pemimpin barisan kepimpinan sekolah juga perlulah mempunyai karakter saksiah yang baik, kerana mereka akan menjadi contoh dan teladan kepada murid-murid yang lain. Semuanya akan mengikuti pengawas-pengawas yang mempunyai ciri karakter saksiah yang terpuji. Bersama saya ialah barisan tertinggi pemimpin murid penolong ketua pengawas bagi sesi 2026 yang baru dilantik. Tahniah diucapkan. Apakah perasaan kamu setelah menerima watikah ini? Saya rasa bangga kepada diri saya dan sebagai penolong ketua pengawas, saya akan menjalankan tugas saya dengan jujur dan amanah. Terima kasih. Sama-sama. Bersama saya ialah barisan tertinggi pemimpin murid ketua pengawas bagi sesi 2026 yang baru dilantik. Tahniah diucapkan. Apakah perasaan kamu selepas menerima watikah ini? Saya berasa amat bangga dan saya berjanji akan memikul tanggungjawab dengan jujur dan amanah. Terima kasih. Sama. Semoga Majlis Watikah Pelantikan ini menjadi permulaan kepada kepimpinan murid yang berwibawa dan berintegriti. Saya Nur Syahzah mengakhiri siaran. Bye.